Masuk, masuk. Yang baju oranye hidung kembang tu. Masuklah belakang lagi. Pas. Stop. Dah penuh. Kalau kau pernah naik bas mini Malaysia, kau bukan saja ada kenangan, kau memang dah beruban banyak. Kalau kau belum, sini aku cerita sikit pengalaman aku. Dulu naik bas mini, tak ada istilah seat penuh. Kau duduk, berdiri, bergayut, tersadai. Semua jadi. Kadang separuh badan dah keluar pintu, tapi tetap kena bayar penuh. 50 sen je weh, harga penuh kasih sayang. Konduktor dia pula, bukan kutip tambang je, tapi macam debt collector je. Kau lambat bayar, dia tenung kau macam muka Rambo mulut sengit tu. Kalau kau curi-curi buat tak bayar, dia tak lupa muka kau, walau 3 raya dah lepas. Pemandu bas, dia bekas juara basikal lajak. Tak pakai brek tapi pakai horn banyak. Had laju, ikut iman dan tahap lapar dia hari tu. Dan paling aku ingat, bau misteri. Tak tahu siapa empunya kentut, tapi cara nak detect. Siapa buat-buat batuk dan tersengih paling awal, dialah suspek utama. Tak kira lelaki ke, perempuan ke. Bagero betul, nak turun kena tekan loceng ni. Jangan buat main-main benda ni. Cara kau tekan tu kena tepat. Tak boleh cepat sangat, tak boleh lambat sangat. Tekan sekali je. Kalau lebih, alamatnya kau akan menapak 1-2 kilometer dari tempat kau nak turun. Hati driver bas tu panas. Bas mini dah tak ada, tapi kenangan naik kotak bergerak sardin dan bau misteri tu masih melekat di kepala. Wahai generasi sunat laser, bersyukurlah naik MRT, komuter atau Grab sekarang. At least kau ada aircon. Kau akhirnya jumpa juga aku dengan spesies tak bayar tambang ni. Ingat aku lupa muka belacan kau tu? Hidung kau kembang macam tayar bas. Takkan aku tak jam. Bayar!